Assalamualaikum, koma-koma tau. Terima kasih yang dah subscribe dekat YouTube. Tapi yang belum, tekan dulu. Sebab apa tau? Cerita malam ni aku nak cerita pasal Sudirman. Dan Sudirman ni jenis cerita yang takkan masuk ikut telinga koma lah. Sebab apa? Cerita yang aku nak cerita ni dia masuk ikut ruang hati yang hampa selalu cuba nak elak. Okey, Sudirman ni, dia ni lelaki kecil yang hati dia lebih besar dari pentas seni. Hampa tahu tak, kadang-kadang kan orang yang paling kecil dia punya badan, sebenarnya dia ni lah yang bagi banyak cahaya dekat orang keliling ataupun dekat dunia. Sudirman ni dia lahir bukan dalam keluarga yang glamour. Dia ni budak biasa yang kecil fizikal dia. Tak nampak macam akan bakal jadi legenda ataupun legend. Sudirman ni dia dari kecil dia ni ada satu benda yang orang tak boleh nak ikut dia. Lain macam pelik sikit. Sudirman ni jiwa dia ni lembut tau. Jiwa dia besar. Jiwa dia bila dia nyanyi ya. Sakit di lambung ombak kerinduan. Orang rasa macam suara tu keluar daripada hati dia tu kan. Maksudnya jujur lah. Awal-awal tu orang yang tengok dia ni rasa macam dia ni tak ada jauh ni. Ada yang kata sebab dia ni terlalu kecil. Ada yang kata dia ni terlalu simple sangat. Biasa-biasa. Banyaklah biasalah mulut orang kan. Kita tak boleh buat apa. Tapi Sudirman ni dia berjalan dengan satu keyakinan yang dasar tapi besar dalam hati. Apa dia beritahu? Kalau suara aku boleh buat orang tersenyum, itu sudah cukup pula. Inilah nak seni. Okey, sebenarnya kalau korang nak tahu, Sudirman ni tak pernah nak plan nak jadi superstar. Dia cuma nak gembirakan orang lain dan cuba nak gembirakan orang yang ada sekeliling dia. Jadi disebabkan hal-hal tu, dari situlah rezeki dia datang. Allah buka pintu rezeki dia. Kalau korang nak tahu, dia ni sebenarnya belajar undang-undang. Tak pandai. Kalau tak boleh jadi peguam yuk. Tapi jiwa dia tak ada dekat situ. Apa yang dia buat? Sudirman dia masuk pertandingan nyanyian bintang STM time tu. Dia bawa lagu dengan penuh perasaan. Suara lembut tapi kuat. Dan dari situ orang Malaysia nampak cahaya dia. Setiap kali dia ni naik pentas, dia ni bukan nyanyi pasal lagu je tau. Dia sebenarnya tengah cerita tentang kehidupan. Dia tengah cerita tentang hal-hal di ruangan dia. Kecil tubuh, besar jiwa. Simple gaya tapi power sampai hati orang lain boleh percaya. Dan sebenarnya kalau kau nak tahu, rakyat Malaysia ni dah jatuh cinta dengan dia bukan sebab dia handsome tau. Bukan sebab dia high, tapi sebab kejujuran yang ditunjuk dekat penonton. Hampa semua ni kena tahu, semakin tinggi dia ni naik, semakin sunyi hidup dia jadi. Sial jom. Sudirman bukan orang yang banyak kawan rapat tau. Dia ni jenis simpan rasa seorang-seorang. Sendiri-sendiri orang panggil. Temu. Pentas dia memang penuh dengan manusia. Tapi bilik hotel dia, dan bila dia balik hotel, dia seorang-seorang. Pendap cok. Dia bagi semua tenaga dia bila dia dekat atas pentas untuk orang sekeliling tau. Tapi masalah dia, kesihatan dia makin merosot. Tekanan makin kuat. Stres. Hati dia lama-lama makin kosong. Tapi yang bagus dia tentang Sudirman ni, dia tetap senyum depan kamera. Tapi kalau aku nak tanya hampa lah kan, dalam hati dia, kita semua tak tahu. Dia lawan benda tu sendiri. Kalau korang tahu apa yang dia fikirkan, tolong komen kat bawah. Awak aku tahu. Dan bagi aku itulah perang yang paling senyap, the silent war untuk seorang legend. Sudirman ni dia ni sakit tau. Tapi yang power dia ni, dia tetap bagi rakyat Malaysia persembahan yang paling kau dalam sejarah. Okey, aku nak cerita sikit, aku nak kongsi sikit lah. Tahun 1986,
ada satu konsert dekat Jalan Chowkit. Hampa bayangkan pelakon biasa yang kecil badannya buat show dalam Dewan. Sudirman dia buat show pelakon biasa, penyanyi biasa dalam Dewan tau. Tapi kalau Sudirman dia buat show atas lori. Tengah-tengah malam dia buat show atas lori tu. Dekat mana tau? Dekat Jalan Besar Kuala Lumpur. Time tu, hari tu 100,000 orang turun nak tengok show dia. Semua bangsa, semua umur, semua jadi satu. Dia nyanyi macam esok tak pernah nak wujud. Suara dia cahkan langit malam Malaysia. Malam tu dia bukan penyanyi sebenarnya tau. Bagi aku dia ni simbol kesatuan ataupun simbol penyatuan antara semua kaum, semua umur, semua bangsa, tak kira apa juga, duduk sama-sama nak tengok dia. Lepas pada konsert tu sebenarnya Cik Sudirman ni tak pernah benar-benar sihat. Tapi apa yang wartawan bagi tahu, dia ni dia bagi tahu lah, saya puas sebab saya dapat tinggalkan sesuatu yang takkan mati walaupun saya meninggalkan dunia. Okey, sebenarnya Sudirman ni dia meninggal dunia awal lah umur dia kan. Tapi cahaya kecil dari tubuh dia ni masih lagi menerangi negara sampai ke hari ini. Dia ni tak pernah nak minta jadi legend dan dia cuma nak orang bahagia je. Kadang-kadang kan, itulah benda yang Tuhan angkat paling cepat. Sebab apa? Kita selalu ingat orang yang kuat tu badan besar je, ada muscle, main gym. Tidak. Sebenarnya orang yang kuat tu hati dia ni besar. So, hati siapa yang sanggup bagi walaupun diri sendiri dia kosong. Siapa-siapa yang sanggup bagi hati dia walaupun diri dia sendiri kosong, ini bukannya benda senang-senang je. Benda ni susah. Tapi tak apa. So bagi aku Sudirman ni dia ajar aku satu benda. Aku harap hampa pun dapat apa yang dia ajar. Kalau hampa atau aku atau orang lain buat sesuatu dengan ikhlas, pasti nama aku, hampa, siapa-siapa lah yang buat dengan ikhlas, pasti nama dia takkan mati. So sampai sini je cerita Sudirman. Tapi aku saja nak cerita itu cerita Sudirman lah cerita yang akan tinggal dalam hati hampa, hati aku. Itu fikirlah sendiri yuk. Jangan kau memendap udah. Dunia ni tak udah dengan misteri. So sampai jumpa dalam video yang akan datang. Salam.